Cerita kita. Drama perpuasaan. Kai, kau rasa kan kenapa kipas tu nampak macam roti canai terbang Berpusing, garing. Lepas tu ada kuah dal kat tengah-tengah. Aku lagi teruk Adi. Aku tengok robot pembersih vakum tu pun dah nampak macam donat coklat gergasi tengah pusing-pusing kat lantai ni. Rasa nak gigit je. Kai, kau tengok comot tu. Kenapa bulu dia yang warna putih tu nampak macam ayam? Bau dia pun macam bau ayam goreng lah. Lodi, kau tak rasa haus ke? Aku rasa macam boleh nampak air terjun kat depan mata aku sekarang ni. Sejuk, jernih, ada ais krim. Boleh tak kau diam? Kau ni melemahkan semangat betul lah. Puasa tu kan sabar. Sabarlah sikit. Aku sabarlah ni. Tapi kau tu, kenapa kau pegang buku terbalik? Dah 10 minit aku tengok kau tak selap pun muka surat tu. Aku dengar gaji teknik bacaan baru lah. Sibuk je kau ni. Iman, awak rasa kan Ali dengan yang lain tu lepas tak hari pertama ni? InsyaAllah lepas, Kim. Biasalah tu. Hari pertama memang mencabar sikit. Nanti bila dah dapat berbuka, hilanglah semua penat tu. Iman, Kim, korang ada dapat ais batu tak? Tadi aku mimpi aku mandi dalam kolam ais batu. Syok gila. Istighfar, Mun. Jauh lagi perjalanan kita ni. Bau sabar tu, Miss. Siapa masak ni? Iman ke? Tidak. Kau tu membunuh aku. Dah baiklah korang ni.